Hello guys, saya nak tunjuk dekat korang yang saya telah berjaya tanam pokok cili dekat pasu di kondo ketinggian 40 guys. Sebelum tu selamat datang kepada channel saya, Bunsu Sengalang. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Jom ikut saya. Okay guys, seperti yang korang nampak, ini dia pokok cili. Yang ini pokok cili yang pertama saya tanam dulu. Yang ni mungkin dalam 3 bulan atau 4 bulan lepas saya tanam pokok cili ni, dia sudah membesar dan juga sudah membuahkan hasil. Saya tanam ni dekat kondo ketinggian 40 guys, dekat level 40 saya tanam. Dan dia sudah membuahkan hasil, ada tumbuh buah macam ni. Ada berapa biji buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang hari tu ada 7 biji ke 8 biji. Tapi sudah masak, saya sudah petik guys buahnya yang sudah masak hari tu. Lepas tu, apabila saya sudah tengok pokok cili ni dapat membuahkan hasil guys, lepas tu saya tanam lagi satu guys, yang ini. Tada! Nah, saya tanam lagi yang pokok baru. Semoga dia juga dapat membuahkan hasil dan berbuah seperti pokok yang di sebelah inilah yang first saya tanam ni guys. So, yang pokok yang saya tanam pertama ni, yang first, sekarang kalau korang tengok, dia pun sudah start berbunga balik. Ada keluar bunga lagi. Yang ni bunga dia masih kecil lagi guys. Masih kecil lagi bunga dia. Nanti kalau dia sudah bercambah, bunga dia sudah mekar, lepas tu baru saya buat pendembungaan secara manual guys. Nanti saya ajar korang macam mana. Sebab kalau kita tanam pokok cili dekat kondo sini, kalau pokok cili dah berbunga nanti bunga dia dah mekar lah. So untuk sistem pendembungaan tu kita memerlukan kita memerlukan serangga untuk membuat sistem pendembungaan. Jadi bunga jantan dengan bunga betina dia bertemu, itulah yang membuahkan ini, yang menghasilkan buah. So nanti saya ajar cara manual, guna cotton bud saja guys. Kita boleh guna cotton bud, sentuh dia nanti untuk dia buat. Nanti di video yang lain lah, saya tunggu bunga ni kembang dulu, nanti baru saya akan buat itu guys. Okay, yang ni pokok baru pula, dia tengah nak membesar. Nanti kalau batang dia dah tumbuh cabang Y, dah besar sikit macam yang ini, saya akan buang daun-daun yang dekat bawah ni guys. Sebab nanti dia akan mengganggu. Macam ini, ada benda-benda seperti ini saya buang lah. Kalau kita tidak buang daun-daun ini, dia akan mengganggu proses untuk dia mengeluarkan buah dan bunga. First dia akan mengeluarkan bunga. So kalau terlalu banyak ni daun-daun, ranting-ranting yang kecil-kecil di bawah ni, dia akan mengganggu pembesaran pokok, mengganggu dia untuk mengeluarkan bunga. So ya, sebab itu kita kena buang cantas, buat pruning lah, supaya nutrisi daripada tanah ini, pokoknya langsung serap dan tidak berkongsi dengan dahan-dahan yang lain dekat sini. Biar dia lancar pergi ke atas guys. Kalau korang tanya saya ada guna baja tak? Ya, saya ada guna baja, tapi sedikit saya guna baja. Saya siram setiap hari pagi, lepas tu petang saya pun siram juga. So 2 kali sehari. Kadang-kadang ada juga hari saya skip untuk ini dia, untuk untuk siram. Kadang saya skip dalam sehari, 2 hari, sebab kalau terlampau busy kan. Lepas tu baru saya akan cepat-cepat siram. Kalau tidak, nanti tanah kering, daun pula akan layu. So kita kena sentiasakan tanah ni tidak kering lah, supaya dia akan tumbuh segar. Kalau korang tanya saya baja apa yang saya guna, okey, saya tunjuk dekat korang ya. Okey guys, kalau korang tanya saya baja apa yang saya guna untuk saya baja pokok cili ni guys, okey, saya guna baja ni guys, baja khas cili. Ini saya beli dekat TikTok, murah, kalau tak silap dalam RM8 ke? Dalam RM8 saya beli dekat ni. Tapi cara penggunaan dia tidak banyak. Kita guna, so pokok ni dekat pasu kecil saja. So saya guna dalam
berapa biji saya bayar. Sebab yang pokok satu lagi dulu saya pernah guna, saya tabur terlampau banyak, pokok dia mati. So saya guna ini sikit saja, dalam berapa biji saja bajanya. So ini boleh bertahan sampai setahun, 2 tahun sekali beli saja untuk satu pokok cili ataupun 2 pokok macam ni ya. Macam korang lihat. Ini guys. So kalau korang berminat bertanam juga, harap korang subscribe channel saya, korang like, share dan komen dekat bawah korang minat tanam apa. Bye bye. Next saya akan ajar korang macam mana buat pendemungaan dengan secara manual. Okay, bye.